Yang pertama, antara sifat orang-orang bertakwa, antara sifat orang-orang bertakwa yang berjaya ialah beriman dengan perkara yang ghaib. Makna kalau tak beriman dengan benda ghaib, memang bukan Islam lah, kan? Bukan hafal lah, bukan hafal rukun iman, beriman. Beza. Ada orang hafal rukun iman, tapi dia tak beriman kepada Allah. Contoh, dia tak solat tapi rukun iman hafal. Dia hafal rukun iman tapi buka aurat, itu tak beriman tu. Sebab makna iman ialah yakin dan amalkan, yakin dan tunduk pada semua perintah Allah. Kita beriman tak dengan malaikat? Malaikat ghaib tak? Ghaib kan? Betul? Tapi biasa tak mengumpat. Tak beriman itu. Kalau kita beriman dengan malaikat, kita berani tak mengumpat? Kalau ada ustaz sebelah, mengumpat tak? Tak kan? Tapi bila ustaz jalan je, mengumpat tak? Tengok, kita beriman dengan siapa tu? Dengan benda yang nampak. Faham tak? Jadi kalau beriman dengan benda yang nampak, sebenarnya tak beriman. Sebab semua benda yang nampak orang percaya. Yang masalahnya ialah benda yang tak nampak. Boleh faham? Ustaz dengan yang tugas mencatat, ustaz ke malaikat? Habis kenapa takut pada ustaz? Ustaz tak catat pun. Dan malaikat bila catat, detail tak? Dan akan terpadam tak sementara nak tunggu kiamat? Tak. Boleh faham? Itu makna iman dengan benda ghaib, iaitu beriman dan ada kesan dia. Okey, yang kedua, antara sifat orang bertakwa juga ialah mendirikan solat dengan khusyuk dan solat yang dapat mencegah kemungkaran. Kalau dia solat tak khusyuk, orang bertakwa tak? Kalau solat tapi tak khusyuk, bertakwa ke tak? Tak. Apa dalil? Solat tak khusyuk, dan dia bukan bertakwa lah. Sebab syarat bertakwa solat yang khusyuk. Apa dalil? Solat tak khusyuk bukan bertakwa. Fawailul lil musalli. Bila solat tapi sahun, dia bukan muttaqin, bahkan wailun. Boleh faham? Solat tapi buat kemungkaran, muttaqin ke tak muttaqin? Tak. Boleh faham? Lepas solat buat kemungkaran, lepas solat cakap bohong, lepas solat tengking suami, lepas solat lepas geram marah, kan? Mana belum ada takwa. Solat yang betul menghasilkan akhlak yang baik. Orang tengok muka dia sejuk je. Orang yang ada masalah pun tengok muka orang yang solat khusyuk ni jadi tenang. Kita kalau orang bermasalah, tengok muka kita, orang tu jadi tenang tak? Kan lagi bermasalah. Pernah tak orang tengok muka dia, dia kata, "Kak, bila saya tengok muka kak rasa tenang je. Tengok muka suami serabut je." Kalau orang tengok muka kita tak tenang, cuba cek solat kita. Sebab solat yang tenang, solat yang betul, muka dia bercahaya, muka dia tenang. Bila orang tengok rasa sejuk je. Okey kah? Okey. Tengok muka saya rasa tenang tak?
Apa perasaan saya tanyalah? Saya tanya je. Okey, yang ketiga. Antara sifat orang bertakwa juga ialah suka menginfak hartanya. Suka menginfak hartanya sama ada zakat ataupun sedekah kerana Allah. Khususnya sambung, khususnya kepada orang miskin, anak yatim. Kalau kita tak nak zakat atau bersama banyak, kita kamu tak zakat. Kita tak bagi zakat tapi nak sedekah. Tapi tak bagi zakat. Sekarang keluar duit kita bagi sedekah. Tak boleh zakat, sedekah tak boleh ganti zakat. Zakat rukun Islam. Sedekah hukumnya sunat. Zakat wajib dan rukun Islam. Sebab tu Abu Bakar bila Nabi meninggal, ada sekumpulan tak nak bayar zakat. Apa Abu Bakar buat pada kumpulan ni? Abu Bakar perangi dia. Sebab dia macam terkeluar daripada Islam. Zakat rukun Islam. Okey. Yang ke berapa? Yang keempat. Okey, yang keempat, sifat orang bertakwa bila bersedekah dia tidak mengharapkan apa-apa balasan walaupun ucapan terima kasih. Boleh ke? Contoh dia bersedekah tapi dia bagi tahu orang. Itu bukan orang bertakwa. Sebab bila bagi tahu orang, dia buat kerana Allah ke atau supaya orang tahu? Supaya orang tahu kan? Kalau kerana Allah, Allah dah tahu, jangan bagi tahu orang. Okey. Kadang-kadang ada sponsor juadah buka puasa bulan Ramadan kan, dia tulis nama. Itu bukan sifat orang bertakwa. Sebab bila tulis nama, dia nak orang tahu kan? Dia mengharapkan balasan. Paling-paling kurang apa dia? Orang tahu dia ni bersedekah, dia ni tidak kedekut. Habis. Okey. Yang kelima, zakat ataupun sedekah daripada harta yang bukan miliknya adalah sia-sia. Adalah sia-sia. Dia ambil dia orang, dia sedekah. Dia ambil dia orang, dia bagi zakat. Ataupun dia ambil duit suami dia kan, dia berniaga, patut dia keluar zakat, tapi dia ambil duit suami dia, dia keluar zakat untuk dia, maka zakat tu sia-sia. Syarat nak sedekah ataupun keluar zakat mesti duit sendiri. Apa? Kalau suami dia dah bagi pada dia, jadi hak dia lah. Okey, yang ke? Allah mencela orang yang kedekut. Allah mencela orang yang kedekut. Bahkan sifat kedekut adalah sifat orang-orang yang Yahudi. Sifat kedekut adalah sifat orang-orang Yahudi.
Yang ke berapa? Yang ketujuh. Haram bersedekah dalam bentuk yang boros. Boros ni makna lebih pada keperluan. Haram boros dalam bersedekah. Boros tahu? Tahu? Mana bagi pada orang miskin lebih pada keperluan, sehingga dia tak pandai, dia membazir pula. Jadi hukum haram. Bagi banyak sangat pun tak boleh, bagi sedikit sangat pun tak boleh. Bagi sekadar cukup. Samalah kita belanja untuk barang keperluan kita yang mahal-mahal kan, sampai membazir, hukumnya haram. Kecuali benda yang mahal tu untuk tahan lama, boleh. Tapi kalau benda yang mahal saja, nak beli yang mahal supaya jaga standard kita, jaga image kita, itu dah tak boleh. Buat bukan kerana Allah. Beg tangan 5,000, telefon 3,000. Okey. Apa dia? Salah sebab dia lebih daripada keperluan. Kemudian apa tujuan? Apa tujuan? Apa tujuan? Ustaz, ikut suka saya lah duit saya. Allah kata apa? Mimma razaqnahum, dari apa yang kami bagi. Makna harta tu milik Allah, kita hanya pemegang amanah. Waalaikumsalam. Sebab tu di akhirat besok Allah akan tanya tak, harta tu dari mana kita dapat dan belanja untuk apa? Allah tanya tak? Ya, jangan lupa soalan tu. Soalan tu wajib dia tanya. Duit kamu sumbernya apa? Halal ke haram? Kalau sumbernya halal, kamu belanja untuk apa? Satu sen pun Allah akan tanya. Faman ya'mal misqala zarratin, walaupun sebesar zarrah. Jadi kalau kita belanja lebih pada keperluan, sedangkan ramai orang miskin, ramai orang tak cukup makan, kita dah zalim. Kita tak memberi hak mereka. Kita hidup melampau mewah, dia hidup melarat. Boleh? Jadi rumah yang tak kerja, tapi suami bagi duit banyak, siapa yang bayar zakat ni atau suami dia? Tak, suami, isteri tak bekerja, lepas tu suami bagi duit banyak, siapa yang kena bagi zakat? Tak, suami pertama kena bagi zakat. Zakat dia lah. Kemudian duit yang dia bagi isteri, bila bagi pada isteri, itu jadi hak isteri. Dan bila banyak, isteri pula kena keluar zakat. Sebab sekarang dah jadi harta isteri. Boleh faham? Kaya suami ya? Suruh dia sedekah lah. Okey, yang ke berapa? Yang ke-8, kepentingan. Yang ke-8, kepentingan beriman dengan hari akhirat. Kepentingan beriman dengan hari akhirat, sehingga Allah mengulang 2 kali. Kenapa? Kenapa? Kat mana ni Allah ulang 2 kali? Daripada ayat 1 sampai 5. Allah cerita pasal hari akhirat 2 kali. Kat mana tu? Kat mana? Ayat ke berapa? Ayat 3. Ayat 3 kat mana? Beriman dengan benda gaib. Hari akhirat tu benda gaib kan? Kemudian Allah sebut pula secara khusus hari akhirat. Ayat ke berapa? 4. Salat sekali kan? Zakat sekali, tapi hari akhirat 2 kali. Jadi apa kepentingan hari akhirat sampai Allah ulang 2 kali?
Dia dah sebut sekali pun okey. Sampai kita diwajibkan baca dalam solat diwajibkan baca 17 kali sehari tentang hari akhirat. Kalau tak sebut pasal hari akhirat 17 kali sehari, mana solat kita tak sah ataupun solat tak cukup. Allah kata kena sebut. Pasal apa? Pasal hari akhirat 17 kali. Pentingnya hari akhirat. Dalam ayat apa tu? Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka ihdinas siratal mustaqim. Tak perasan baca Fatihah tu ada ayat pasal hari kiamat? Maliki yaumiddin. Perasan ke tak? Maliki yaumiddin, apa makna dia? Engkau adalah raja, pemilik, penguasa hari hari akhirat lah tu. Wajib sebut Maliki yaumiddin. Kalau dia baca tertinggal lah itu, tak sah solat dia. Sebab apa? Allah nak kita sentiasa ingat pada hari akhirat. Kenapa? Sebab ini sebab dia. Sebab hari akhirat, keyakinan pada hari akhirat lah yang mendorong manusia melakukan perintah Allah dan menghalang manusia daripada melakukan dosa. Betul? Sebab ingat dosa di akhirat besok nanti kena balon, tak jadi buat dosa. Kalau aku tinggal solat, ya Allah, masuk neraka tinggal solat seronok 10 minit je, masuk neraka panas, terbakar, hangus, tukar kulit baru, tak jadi tinggal solat, dia solat. Betul? Jadi semua manusia yang tinggal perintah Allah sebab tidak ada Maliki yaumiddin, tidak ada yu'minuna bil akhirah wa bil akhirati hum yuqinun, tak ada. Tanyalah siapa-siapa yang tak solat. Sebab apa tak solat? Yang buka aurat. Kenapa buka aurat? Jawapan dia sebab dia tak yakin pada hari. Kalau dia yakin dengan tak solat akan dibakar, masa tu dia solat. Kalau dia yakin dengan buka aurat dia akan dicampak dalam neraka, masa tu dia tutup. Dia akan tarik semua kain lansir tutup kepala. Betul? Tapi kalau tak yakin, cakaplah apa pun tak ada. Sebab tu Allah ulang, beriman dengan hari akhirat berapa kali? Tak, dalam awal surah Baqarah 2 kali. Dalam sehari semalam kita solat, itu kalau solat fardu saja kan. Kalau solat sunat lagi, okey. Jadi tambah poin ke berapa tadi? Beriman dengan hari akhirat adalah pendorong yang paling penting untuk manusia melaksanakan perintah Allah dan meninggal larangannya. Yang ke berapa? Yang ke-10. Sesiapa yang memiliki sifat-sifat yang disebut di atas, dia adalah orang yang berjaya dan tidak mungkin akan sesat.